Kalau rumah kau ada 3 benda ni, itu tanda litar pintas nak berlaku dan dia tunggu masa nak meletup. 1. Soket panas tak masuk akal. Pertama, soket panas luar biasa. Bukan suam-suam, panas. Itu maksud arus dah berlebihan, wire dah mula stres. Kedua, bau hangit halus macam plastik cair. Ini wiring dah mula terbakar perlahan-lahan. Kalau dah bau, itu bukan gurauan. Tutup suis sekarang. Ketiga, lampu berkelip setiap kali kau buka satu peralatan. Maknanya ada connection longgar atau wire dah haus. Untuk pemilik homestay, jangan pernah terleka. Kalau rumah kau ada satu je tanda ni, jangan tunggu. Litar pintas tak bagi notis, dia bagi kejutan. Cek wiring atau panggil orang yang tahu sebelum terlambat.